Alright, diminta semua ambil perhatian. Okey, pemain terbaik bawah 14 tahun jatuh kepada pasukan Prestige. Pemain bernama Daniel Azima. Tanya. Baik ah. Oh, belah sana ni. Alah. Aduh. Orang tengok. Tanya. Okey. Goalkeeper terbaik final. Pemain dari pasukan South Avenue. Lepas ini mana baik oi. Caci. Pemain bernama Danish Putra. Dia tahu dah dia. Pandai ambil hati ya. Okey. Coach ataupun jurulatih terbaik bawah 14 tahun jatuh kepada pasukan Prestige. Ada nak kahwin, ada nak tunang tu di depan. Cik senyum, jangan senyum banyak. Okey, tahniah semua pemenang. Okey, tempat kedua kategori super bawah 14 tahun. Beri tepukan yang gemuruh untuk pasukan South Avenue. Go, jalan. Dengan Nova ni Ini asal dulu. Pertarungan yang sangat sengit dengan pasukan Prestige. Asal semua kat ujung. Dua weh. Aku nombor. Kau je nombor. Asal lah. Betul. Kita bahal lah. Kita baik lah. Kel, tengok Kel, kamera Kel. Kel, bapak ngawal. Tani. Jangan malu. Tak boleh malu. Dia tak boleh malu. Okay, ready. Semua pandai video. Okay, ready. 1, 2, 3, freestyle. Cantik. Al. Jom, madam. Ada lagi. Jatuh. Video. Kena tak ada. Alhamdulillah. next day. Jumpa next game. Next day apa? 1, 2, 3. jumpa next game. Alah, api. Tak payah. Oh, lah dah ni. Mana hijau nak dua dengan hijau. Kosong. Baik, keroja.
Jat. Mak. Tak payahlah, sen nanti adik sen. Nanti adik sen.